goyang ni naik. Baik-baik. Oi, oi. Oi. Kan main dulu kat sini lah. Benda ni dah rosak nanti. Ini yang dimohon tu ada 4 perkara. Pihak majlis dah semak. Mungkin terangkan apa yang dah berlaku. Dalam pasti ada 2 saja yang lebih Datuk Seri menggunakan. Kanak-kanak juga dengan sebagainya. Masih rosak lagi kan? Diorang selalu suruh menteri turun benda yang dah siap. Saya kata tak ada. Tak siap lagi kita tengok dulu. Dan ni gelanggang yang kita nak upgrade. Yang taman permainan tu kat mana? Inilah. Ha. So tak dilam tu main. So kita akan buka balik semua. Kita gantikan dengan 15 elemen background integrated lah. Kita akan letak background bawah ni untuk safety kanak-kanak lah. Belum buat kerja, kawasan ni saya rasa elok tutup dulu kot. Dah macam teruk sangat. Siapa wakil penduduk? Dia dah siap nanti. Nak kemudahan ni terjaga, tak rosak balik lah. Terutamanya colorism tu yang kadang-kadang kita dah buat 1,000 yang kita akan belanja. Kadang-kadang bukan penduduk, kadang-kadang orang luar datang, dia tengok cantik, dia melepak sini. Tak, yang jadi bangsa tu kita semua. Yang kesian budak-budak ni lah. Oi, oi. Oi. Nanti tergolek kat sini. Tu dah tercabut, bahaya tau. Nanti uncle nak buat tempat baru tau kat sini, boleh? Tapi bagi dia siap dulu. Jangan main dulu kat sini lah. Benda ni dah rosak. Tapi bila dah siap nanti jaga boleh? Panggil uncle lah.